Jadi dah lagi ni. Allahu Akbar. Dulu gaji 1,500. Dia kata kalau naik 2,000 seronok lah, boleh sedekah sikit. Gaji naik dah, naik jadi 2,000. Tak sedekah ke? Hak gaji 2,000, dia kata kalau Allah bagi 3,000, insya-Allah lah tabung Jumaat seminggu nak buh 20. Daripada 2 Allah bagi 3, dia buh tak 20? Tak buh. Sebab apa? Dia kata tak cukup ustaz. 6 hari, 7 hari sebelum dapat gaji mesti habis. Tinggal sikit betul-betul untuk tol, untuk minyak dengan makan tengah hari je kat pejabat. Malam makan di rumah. Dulu 2,000 dia kata tak cukup. Allah bagi 3, dia kata tak cukup. Hak 4 tuan-tuan, hak gaji 4, dia minta ada Allah Ta'ala tambah. Ya Allah, tambahkanlah gaji pendapatan bulananku. Allah tambah jadi 5. Bila dapat 5 dia kata apa? Isi 5 pun tak apa nak cukup. Jadi dah ni. Allahu Rabbi. Nabi kata kamu akan lihat wahai Auf, kemewahan masuk ke dalam setiap rumah umatku. Ketika itu kamu tengok orang dapat gaji sebulan 100 dinar, dia akan masih sebut tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Hak 10 pun sampai malam ni duk sebut tak cukup. Situlah dekat mak ayah pun tak mampu nak bagi sebulan 100-200, tak boleh.